Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Ed. So hari ni aku nak buat vlog lah. Aku nak pergi ke Gunung Berlumut dekat Keluang. Sebab dah lama aku tak buat video, jadi so jom. Bayar mana? Gang. Ah, tak payah bayar? Ah, terima kasih. Pula. Masuk. Kita nak tengok ramai orang hari ni. Okay, sebab hari ni cuti, jadi orang ramai sangat. So kita nak tengok lah. Kita nak cari spot untuk mandi dekat mana. Kita nak pergi mana? Mandi kat mana? Okay guys, aku baru dapat tempat untuk duduk. Jadi ramai orang dekat sini sebab cuti sekolah kan. Aku tak expect pun ramai. Susah nak cari tempat. So kita duduk je lah mana-mana tempat. Okay, Kira. Okay. Dekat sini ramai yang datang, tapi banyak yang tak nak buang sampah keluar. Banyak yang tinggalkan sampah lah kat sini. Macam tak nice lah. Okay, sekarang aku nak cuba masukkan kamera ni. Aku nak test kat dalam air. Jadi sekejap aku nak turun. Agak tak nampak. Kita nak try masuk dalam air. Sekejap. Okay, masuk. Hah? Sejuk siap air. Dalam tak? Ni macam dalam lah. Mana? Tadi, ni tu. Jom turun. Pergilah sejuk nak mampus. Sini dalam ke? Takut pula aku. Ha? Dalam kot.
Sampai sini. Dalam air dia. Sampai pinggang. Sampai pinggang. Sini ya. Mandi. Aku nak rendamkan di dalam air. Dah? Bau ikan? Hah? Hah? Bodoh lah. Nak jatuh. Dalam juga aku. Ada. Cantik. Kawasan camping. Guys, aku nak cakap sikit lah pasal toilet. First toilet. Toilet dia tu sebenarnya okey je. Cumanya orang pengunjung yang datang ni macam tak jaga kebersihan sangat lah. Kalau berak main buang ke, tak ada flush apa semua. Kotor lah, tak nak jaga kebersihan. Lepas tu kalau orang-orang yang datang berkelah kat situ, kalau bawa makanan, sebab ranger tu dah pesan dah, makanan kalau bawa buang kat luar. Tapi ada jugalah manusia yang degil-degil ni, bawa makanan tinggal je dekat dalam tu. So macam tak ada rasa tanggungjawab lah kan. Patutnya tempat-tempat macam ni kita jagalah kebersihan sama-sama. Aku sampah pun buang kat luar. Itu je lah yang aku nak cakap. Guys, sekarang aku dah balik sebab hari nak hujan. Jadi aku kena keluar dekat tempat mandi ni, kena keluar cepat lah sebab takut gelap lah. Lagipun jalan dia satu je, satu lane. Dia dekat dalam ladang kelapa sawit kan. So itu je lah vlog untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye.